Bila dua pemuda ni nampak je kepala tersebut tu, pemuda ni dia cuba beranikan diri dulu tau. Nak tengok kepala ni dia pergi ke arah mana. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Notes. Nama aku Amirul. Hari ni aku nak bercerita kisah seram yang dikongsikan oleh Pakcik Daud. Pakcik Daud ni berasal daripada Johor. Dan kejadian ni berlaku pada pertengahan tahun 80-an. Kisah yang kali ni, Pakcik Daud dia kongsikan yang dia pernah melihat depan mata dia sendiri, iaitu penanggai. Penanggai ni kalau dalam bahasa Melayu disebut sebagai penanggai. Kalau di Sabah disebut sebagai balan-balan. Kalau di Indonesia pula, dia disebut sebagai kuyang. Pada pertengahan tahun 80-an tu, yang mana Pakcik Daud ni dia masih lagi menetap di kampung dia. Dan ketika pada masa tu, Pakcik Daud ni usia dia seingat-ingat dia lah. Masa tu umur dia 19 tahun. Dan Pakcik Daud ni dulu dia hanya buat kerja kampung. Kalau nak diikutkan yang mana dekat kampung Pakcik Daud ni tak pernah ada langsung lah orang kata jumpa penanggai. Tak pernah ada. Tapi tiba di satu hari, ada seorang pemuda balik daripada pekan. Masa tu malam. Pemuda ni naik motor tau. Dia ni nak balik ke rumah. Dia ni lalu di satu kawasan. Kawasan tu kiri kanan hutan. Duk tengah fokus nak bawa motor tu, tiba-tiba ada satu makhluk berkepala. Dia terapung lah. Dia lalu laju tau depan pemuda tersebut yang duk tengah bawa motor tu. Bila pemuda tu menghadapi situasi tersebut, pemuda tu apa lagi, dia perah motor dia sampailah kat halaman rumah dia. Lepas tu dia masuklah rumah dia. Keesokan pagi tu, pemuda ni dia pergilah lepak di sebuah warung dalam kampung depa ni. Pemuda ni dia buka lah cerita. Weh, semalam aku baru balik daripada pekan. Masa aku sampai di kawasan kiri kanan hutan tu, ada penanggai lalu depan mata aku. Orang yang duduk lepak dalam warung tu, termasuklah tokek warung tu, mereka semua ni tak percayalah dengan kata-kata pemuda tu. Ada yang gelak, ada yang kata pemuda ni pembohong. Selang beberapa hari kemudian, di dalam kampung Pakcik Daud ni, ada seorang wanita. Dia ni melahirkan anak lah. Dia lahir di waktu siang. Masa malam ni kira ramailah saudara mara lah, jiran-jiran terdekat mailah ziarah. Masa orang duk tengah ramai-ramai ziarah tu, ada salah satu makcik. Dia ni duk tengok dekat belah tingkap tau. Nak jadikan cerita, penanggai tu lalu depan muka si makcik tu. Makcik tu menjerit lah. Bila menjerit, orang yang duk ada dalam rumah tu tertumpu dekat makcik tu. Makcik, awak ni makcik. Tu tadi aku nampak hantu kepala. Orang pakat tanya, mana? Bila duk tanya mana-mana memang tak ada lah. Lepas tu dalam berapa puluh minit kemudian, orang-orang yang duk ada dalam rumah perempuan yang baru melahirkan anak tu, mereka ni nak balik lah ke rumah mereka masing-masing. Yang mana hak ramai-ramai ni nak keluar daripada halaman rumah perempuan yang baru habis melahirkan anak tu, mereka ni nampak tak ada lah dengan jarak yang dekat, memang jarak yang jauh. Memang jelas yang tu adalah penanggai. Mereka nampak lah dengan muka, tapi muka tu tak nampak dengan jelas. Dengan rambut panjang tu memang jelas, dengan usus duk tengah berjuntai-juntai. Hak mana yang tak berani tu, mereka pergi masuk balik dekat rumah yang perempuan baru melahirkan anak tu. Hak mana yang hati keras tu, mereka cubalah baca ayat-ayat suci Al-Quran. Keesokan hari tu memang riuh lah satu kampung. Dekat sinilah ramailah orang kampung mula nak percaya dengan kisah-kisah pemuda sebelum tu. Rumah perempuan yang semalam baru melahirkan anak tu, macam yang perempuan baru melahirkan anak dan juga anak dia tu tak ada apa-apa masalah pun. Cuma belakang rumah mereka tu, pak kepada perempuan yang baru melahirkan anak tu, dia tanam uri dekat belakang rumah tau. Bila pak kepada perempuan yang baru melahirkan anak tu pergi kat belakang rumah, tengok-tengok, seolah-olah semalam bapak dia tanam uri dekat belakang rumah tu, macam ada orang pergi korek tau. Senang kata uri tu hilang lah.
Lepas tu ketua kampung bagi cadangan macam mana tau. Lepas ni, setiap kali kalau ada orang melahirkan anak, tolonglah rumah mereka ni pasanglah daun mengkuang supaya benda tu tak boleh masuk dalam rumah kepada si mangsa tersebut. Pasang di setiap lubang yang ada di dalam rumah tu. Supaya apa? Supaya jangan benda tu masuk sampai ke dalam rumah. Untuk pengetahuan hampa, penanggai ni walaupun lubang sebesar ni pun dia tetap boleh masuk. Itulah salah satu kelebihan dia punya ilmu, yang siapa-siapa memiliki ilmu penanggai ni. Sebab tu ketua kampung cakap, pasang daun bengkuang tu setiap penjuru, setiap lubang. Setelah tok ketua umumkan macam tu, ramailah yang dengar kata ketua kampung tu. Setiap kali kalau ada orang melahirkan anak, memang mereka pasang sungguhlah daun bengkuang. Dan alhamdulillahnya tak pernah pula lah berlaku kematian akibat diserang oleh penanggai, tak pernah ada. Tapi ada masalah lain pula. Masalah dia macam mana? Katalah ada seseorang lalu di satu kawasan gelap gelita, penanggai tu selalu duk kacau orang duk tengah berjalan lah. Terutama orang duk tengah jalan seorang-seorang, bawa motor ke, bawa basikal ke, sampai kan satu kampung tu tak berani nak keluar malam. Katalah lepas habis isyak, terus semua masing-masing balik rumah. Okey, Pakcik Daud punya cerita ni pula yang dia pernah alami dan dia pernah nampak depan mata dia. Pakcik Daud ketika waktu malam, dia akan lepak dengan jiran dia tau. Depan rumah jiran dia ni ada satu kerusi kayu tu. Kerusi kayu tersebut tu, dia betul-betul buah pokok. Kalau katalah tempat duduk tersebut tu, datanglah waktu hari panas terik ke, waktu redup ke, tempat tu sentiasa tak akan terkena matahari. Masa malam tu, yang si Pakcik Daud ni lepaklah dengan jiran dia. Masa duk tengah lepak, sembang, pumpang-pumpang sambil isap rokok Daud, tiba-tiba ada terdengar bunyi perempuan duk tengah tergelak tau. Kata Pakcik Daud, ketika dia dengarnya bunyi perempuan yang duk tengah gelak tu, bunyi dia nyaring sampai bulu roma Pakcik Daud ni betul-betul terpacak tu. Nasib baik tak tercabut akak-akak bulu roma Pakcik Daud tu. Lepas tu Pakcik Daud ni, dia pun bangunlah daripada kursi yang depan rumah jiran dia tu. Lepas tu tengok sekeliling kok ada penanggai ke. Ternyata memang sungguh. Dekat mana tau? Dekat atas pokok yang tempat mereka duk lepak kat kursi tu. Pakcik Daud apa lagi, dia balik ke rumah tu dengan kawan Pakcik Daud tu pun sama juga. Bila Pakcik Daud masuk rumah, dia bagi tahu dekat adik-beradik lain dan juga ni lah mak ayah kepada si Pakcik Daud ni, jangan keluar rumah. Lepas tu yang si ayah kepada Pakcik Daud ni tanyalah, awaknya ada tadi ayah dekat atas pokok tu? Memang jelas ayah. Okey, ni kejadian yang kira orang kata apa, betul-betul nak tamat lah masa gangguan-gangguan penanggai ni. Ada satu pakcik ni masa malam tu dia nak pergi tengok lembu dia, sebab kandang lembu dia tu betul-betul sebelah rumah je. Masa duk tengah tengok lembu tu, duk tengah suluh torchlight. Hampa tahu tak torchlight yang dulu tu, yang colour silver tu? Pakcik tu guna torchlight tu lah, duk tengah suluh. Bila suluh-suluh, dekat atas bumbung rumah dia, yang kali ni pakcik ni nampak dengan jelas lah, dengan muka makhluk tersebut tu. Dia fikirlah hati dia ni, ini macam aku kenal. Tapi pakcik yang duk tengah tengok kandang lembu dia tu, memang sikit boleh tak lari lah. Dia tenang je. Keesokan tu pakcik ni dia pergilah sembang dengan orang-orang kampung kan. Aku rasa aku tahu siapa dia yang duk jadi penanggai sama ni. Lepas tu orang kampung ni pakat tanya, siapa dia? Aku rasa Sakinah anak sekian semua ni. Okey, sebelum tu aku beritahu kat hampa, Sakinah tu bukanlah nama sebenar. Yang ni Pakcik Daud dah reka lah. Lepas tu ada setengah tu beritahu lah dekat pakcik yang tuan empunya lembu tu. Kita tak boleh tuduh buta-buta macam tu. Kita tak ada bukti. Tapi kata pakcik tuan lembu tu, dia kata macam mana tau, tapi memang aku nampak jelas muka-muka dia. Dalam duk ramai-ramai yang dengar cerita pakcik jaga lembu tu, ada dua pemuda. Malam tu pemuda ni try pergi Ricky dekat rumah Sakinah. Dua pemuda ni dia menyorok lah dekat
satu kawasan, kira kawasan tu kawasan semak tau. Masa malam tu juga, Sakinah ni keluar daripada rumah. Bila keluar daripada rumah, dia pergi berjalan dekat arah belakang rumah. Dekat belakang rumah si Sakinah ni, dia ada lah macam hutan-hutan. Lepas di sebalik hutan tu, ada satu pondok. Tapi pondok tersebut tu memang jauh sikit lah dengan rumah si Sakinah ni. Bila Sakinah masuk dekat pondok tu, lepas tu selang berapa puluh minit kemudian, keluarlah kepala daripada pondok tersebut tu. Kepala tu, dia keluar melalui tingkap tau. Bila dua pemuda ni nampak je kepala tersebut tu, pemuda ni dia cuba beranikan diri dulu tau. Nak tengok kepala ni dia pergi ke arah mana. Lepas tu kepala tersebut tu dia naik dekat atas awan-awangan. Lepas tu dia menghala ke arah lain. Tapi dekat sini tak diceritalah macam mana pemuda tersebut tu ikut si Sakinah ni sampai ke belakang rumah si Sakinah tu. Keesokan hari, si pemuda dua orang ni pergi ceritalah dekat orang kampung. Mereka katalah betul Sakinah kami nampak dengan mata kepala sendiri. Bila Sakinah masuk dekat pondok tu, tak sampai berapa puluh minit kemudian keluar kepala daripada pondok yang Sakinah masuk tu. Dekat sini, orang-orang kampung berkumpul, pakat-pakatlah pergi ke rumah Sakinah. Bila sampai dekat rumah Sakinah, mak pak kepada si Sakinah ni keluarlah. Kalau mengikutkan daripada cerita Pakcik Daud ni, Sakinah ni dia ni anak tunggal tau. Dia ni ketika masa dia duduk jadi penanggal tu, orang tua kedua-dua tu duk ada lagi. Pak kepada Sakinah ni tanyalah, awaknya ni, awaknya. Jadi orang kampung ni bersuara, katalah dekat kepada si bapak Sakinah ni, ni anak hang yang duduk jadi penanggal selama ni, hang tahu tak? Mak kepada si Sakinah ni mempertahankanlah. Hampa jangan nak fitnah anak aku macam ni lah, macam tu lah, sekian-sekian lah. Jadilah perdebatan antara orang kampung dan juga keluarga si Sakinah ni. Lepas tu keluarlah si Sakinah ni. Orang kampung ni duk maki lah si Sakinah ni. Ni Sakinah hang mengaku, hang tak usah duk bohong lagi dekat orang kampung ni. Hang lah selama ni kan yang jadi penanggal kan. Mula-mula Sakinah ni dia takkan mengakulah setiap perbuatan dia. Si Sakinah ni tanya, ada bukti? Lepas tu, bila Sakinah cakap je ada bukti, keluarlah dua orang pemuda. Maksud aku pemuda yang semalam pergi mengendap si Sakinah ni lah. Dua pemuda ni dia beritahu dekat Sakinah, aku dengan kawan aku ni nampak sendiri dekat mana pondok hang tu. Bila sebut je bab pondok, muka si Sakinah ni berubah. Lepas tu bapak kepada si Sakinah ni tanya dekat dua orang pemuda yang mengendap semalam tu, dekat mana? Jom pakcik, mai saya tunjuk. Mereka ni pun pergilah dekat belakang rumah tu. Lepas jalan dekat kawasan hutan, barulah mereka jumpa pondok tu. Bila bapak dan juga ketua kampung, orang pertama lah yang pergi masuk dalam pondok tu, jumpa lah ada bahan-bahan pelik-pelik macam contoh kemian. Lepas tu pula ada senjata-senjata lama. Lepas tu ada kain yang berjenis-jenis color. Lepas tu pula ada satu tempayan. Tempayan tu besar tau. Bila bapak kepada si Sakinah ni buka penutup tempayan tersebut tu, dalam tu rupa-rupanya cuka. Bila bapak kepada si Sakinah ni nampak depan mata ada benda-benda macam tu, bapak dia ni terus pengsan. Jadi orang kampung ni pergilah ke rumah si Sakinah ni. Mula-mula bila sampai je di depan rumah Sakinah ni, orang kampung nak serang si Sakinah ni tau. Tapi ketua kampung halang. Sabar. Dan ketua kampung kata dekat Sakinah, macam ni Sakinah, hang keluarlah daripada kampung ni. Kalau hang nak balik kampung ni, hang buang dulu ilmu hang, kata ketua kampung. Dan di waktu yang sama juga, Sakinah ni dia bungkus-bungkus pakaian dia terus keluar daripada kampung tu. Dan Sakinah setelah keluar daripada kampung yang si Pakcik Daud ni, sampai ke hari ni tak ada khabar berita. Tak tahu adakah si Sakinah ni masih hidup lagi ke, ataupun sudah kembali ke rahmatullah ke. Tak tahu, tak ada cerita dia. Tapi orang tua kepada si Sakinah, dia masih menetap lagi lah di rumah tersebut tu sampailah ke akhir hayat mereka. Dan lah ni, rumah tu kata Pakcik Daud memang dah kira tumbuh dengan kira ada tumbuh-tumbuhan liar. Sampai rumah tu pun ada bahagian dah cacat celah lah.
Sakinah ni sebenarnya tunang kepada abang saudara si Pakcik Daud ni. Dan abang saudara kepada si Pakcik Daud ni sampai menyumpah dekat si Sakinah masa sebelum Sakinah keluar daripada kampung. Bukan pasal apa, ialah sebab si abang saudara Pakcik Daud ni marah besar lah. Orang yang paling malu terbesar sekali iaitu orang tua kepada si Sakinah ni lah. Setelah kejadian yang si Sakinah keluar daripada kampung tu, orang kampung duk mula mengata lah, apa jenis orang tua tak reti nak ajak anak. Sebenarnya yang si Sakinah ni dia pergi menuntut ilmu tau. Tapi itulah dia pergi ambil jadi penanggai. Untuk apa? Untuk kekalkan kecantikan dia. Kata Pakcik Daud, ketika zaman yang gangguan daripada mula-mula pemuda jumpa penanggai tu, sampailah yang si Sakinah ni keluar daripada kampung si Pakcik Daud ni, gangguan tu selama setahun tau. Lagi satu, macam Sakinah ni, setiap kali kalau katalah dia menghampiri dengan orang, kalau katalah jarak memang sangat dekat, orang akan dapat bau. Badan dia ni ada bau cuka. Poin yang pertama, kita kena tahu bahawasanya jadi penanggai ke ataupun menggunakan kaedah-kaedah ilmu hitam ni memang tak baik lah. Benda-benda macam ni dilarang sekali lah sama agama Islam. Okey, poin yang kedua ni pula, kita kena ingat, setiap kali perbuatan kita, segala jenis kejahatan kita buat, katalah satu hari kita akan tuai. Memang betul kita akan dapat malu. Tapi bukan kita saja, malah orang tua kita pun turut dapat malu juga. Kalau boleh, jagalah nama baik keluarga kita. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. Terima kasih telah menonton video ni. Kalau hampa nak share kisah seram hampa ataupun nak share kisah misteri hampa boleh tekan di ruangan description aku ni. Ada link Instagram dan juga ada link WhatsApp. Dan jangan lupa tekan like. Hampa juga boleh komen sekiranya penyampaian aku ni ada kekurangan ke, ataupun hampa nak komen apa-apa pun boleh, don't worry. Dan lagi satu, tolong share dekat kawan-kawan hampa. Yang paling penting, tekan subscribe, tekan juga bell notification. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.